Walaupun orang kalau dia nak makan dalam rumah tak ada orang tengok, kalau dia nak minum dalam rumah tak ada orang boleh tengok, dia boleh keluar dan mengaku bahawa dia berpuasa. Itu beza puasa dan juga solat ataupun zakat. Solat sebab dia amalan ibadat yang ada rokok, ada qiyam, ada sujud, orang boleh tengok dengan mata dia buat. Tetapi seorang yang berpuasa, apabila dia berdiri di depan kita, kalau tadi dia makan dan minum dalam rumah dia, tak ada siapa pun tengok, dia boleh tipu semua orang bahawa dia berpuasa. Pahala Ramadan, berpuasa Ramadan yang besar itu akan dilihat oleh setiap kita di mahsyar. Kerana setiap ketulan dosa dan pahala akan dilihat di mahsyar. Seperti mana tuan-tuan pada malam ni dapat melihat saya dan masjid yang tersebar